Stay sini. Okay, right. Alright, baik. Alright. Tapi aku punya live macam biasalah, sendu. Assalamualaikum. Selamat datang ke live yang sendu. Teruk betul lah. Aku punya account kena ni kan. Terima kasih. Saya, tuan-tuan dan perempuan, saya tak nak buat live ni hari. Ingatkan nak lepak kan. Tengok muka bini aku tengok aku. Dah apalah tengok. Tiba-tiba cerita panas, bos. Sebab Salim naik room Gomo. Datuk Seri Salim naik room Gomo. Tapi nama Salim ni dipetik. Jadi, saya kena buat live lah sekejap kan. Boleh Siapa tak suka pergi kampus. Tapi yang paling best, Datuk Seri Salim. Terbaik. You tutup sama Gomo ni. Gomo terkincit dari best. Best. Share guys, share. Come on. Aku nak jemput Datuk Salim naik lah kalau boleh Best lah. Memang power sial. Betul tak betul? Azharul, Assalamualaikum. Ini aku buat live TT tapi aku ada live dekat apa. Waalaikumsalam bro. Bagus. Buat naik Datuk Salim ke room kau supaya dapat cerita sikit lah. Ya. Apa terjadi tadi. Betul. Ini Harun dah naik. Harun dah naik. Okey. Bang ada rekod dia. Apa dia? Tadi Datuk Salim gaduh dengan Bapa Gomo. Ya. Korang tak tahu ke? Tak tahu, ada rekod. Aku tak rekod lah, tapi adalah orang rekod. Adalah, jangan risau. Ada. Okey. Tapi memang best betul dia tutup. Shock betul. Aku nak jadi Datuk Salim ni. Aku nak bagi dia sambung kat sini. Damn son, memang power siot. Memang power. Memang. Aku terkejut, babe. Tiba-tiba Datuk Salim masuk tu. Yo. Mausin ada kot. Mausin. Dia ada rekod. Datuk Salim, mari. Oh, ini baru shock ni. Mari sini. Guys, korang tolong share. Jangan jadi harami boleh. Tolong share. Ni. Okay. Guys, Datuk Salim in the house. Assalamualaikum, Datuk Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali Empat soalan. Empat soalan dia tanya, saya jawab tapi dia ulang 100 kali, buang masa saya nak cakap. Bodoh dia memang tapi bodoh. Bila saya tanya, kenapa tidak saman Salim Kari, dia kata Salim Kari tidak mampu nak bayar. Undang-undang tidak kata itu. Undang-undang saman bagi Salim Kari masuk dalam supaya Salim Kari tak ada bayar bankrupt lah. Betul. Tapi tang situ dia tak tahu undang-undang sebenarnya. Dia ni sebetul-betul mangkuk. Dia kesian kerana Salim Kari. Bermakna dia kesian dekat abang. Dia takut kerana abang bercakap benda itu betul. Jadi abang cuba bayangkan kalau satu manusia dia nak saman kepada orang ni, fitnah kepada dia. Contohnya dia ambil barang ataupun curi barang. Dia nak tangkap juga orang ni tapi dia kesian. Tapi dia geram. Tak mungkin dia kesian dekat abang kan. Dia kata abang tak ada duit rumah nak bayar duit sewa. Duit sewa dia kata saya bagi dekat abang iPhone 17. Ni. Gomo, iPhone 17 aku Gomo, 17 Pro aku. Sayang, aku ambil dekat mana sayang? Dekat mana aku ambil iPhone 17 Pro aku? Dekat Celcom tau. TTDI. Pergi tengok rekod. Saya ambil saya bayar. Dia bagi anak angkat saya tadi anak. Datuk Salim dengan Harun saya nak tunjuk Kalau saya miskin tak ada duit Datuk Salim, this is my house. This is my collection of my shoes. You see? Nampak? Okay. My shoes. Nampak? This is a collection of my shoes. Dan Datuk Salim. Datuk Salim. Saya bukan nak bohong lah. Bukanlah aku bangsa kot. Ya Allah. Saya takut. Tengok. Bagikan saya boleh tak kasut boleh, tu? Tak ada hal, boleh. Kawan-kawan biasa lah. Pada hal kan. Okay. Semua penonton tengok di sini berapa kayanya Salim hari ni. Saman lah. Kasut saja dia beratus. Papa Bomo, saman dia. Dia tipu Papa Bomo. Dia inayakan kamu Papa Bomo. Saman dia. Nampak? Dia ada duit. Nampak? Kereta ada semua. Wandi. Ada Raptor. Gomo, itu Raptor. Nampak? Gomo, kau tahu kau dah tengok Raptor aku kan, Gomo? Tengok ni. Ni. Okay. Tak ada duit. Okay, saya nak tanya soalan. Sini semua minta komen kepada Papa Bomo. Saman Salim Kari sebenarnya kaya. Kasut yang dekat 100 kasut. Kasut yang saya rasa lebih daripada 200,000 200 lebih. Kejap Itu baru situ.
Ni Tak, duit tu berapa Ni. tu? Duit, nilai duit tu. Dalam ni ada lagi nampak ni. Allah. Son. Itu dalam kotak ada lagi tak buka lagi tu. Nampak tu? Nampak tu? Nampak? Rupanya abang saya kaya di sini ya. Ini mana Mak Husin dengan Jebat panggil naik di sini. Saya suka ni. Sekejap saya tengok ada tak dapat request. Tapi Salim. Saya tak tengok tadi Datuk Salim balon tadi. Aduh. Oh, terlepas best. lah. Best ya. Best gila. Ini Dia Serli kata- Cinta Suci ni siapa ni? Sule-sule ni siapa? Kak Syah ada rekod Kak Syah. Ada. Mesti. Mantap Kak Syah. Tapi Datuk Seri Salim lagi kaya dari aku lah. Sebab dia Tak ada. berniaga. Dia berniaga besar. Dia punya restoran tu Gomo. Kau mengedar dadah je Gomo. Ya Allah. Betul ke? Alamak silap Gomo. Sorry alamak tersilap dekat. Sorry. 36 Betul lah kau Gomo. Kan? Ni orang berniaga Saluma punya. Lu tahu ke? Satu ni berapa ribu? Salim, aku baik-baik juga dengan kau Salim. Aku nak Papa Bomo saman kau. Kau bukan orang miskin, kau orang kaya. Kau boleh mampu bayar. Kalau kau kalah, kenapa dia tak nak saman sekarang? Kau tengok dah semua penonton-penonton. Dia menipu banyak Datuk. Menipu banyak Dah, tadi. ya kak. Tapi kenapa penonton-penonton tak mau suruh saman? Tengok dah Salim punya kasut yang kat 300 kasut. Satu pasang kalau 1,000 dah berapa? Ya. Kaya, dia mampu bayar lah. Dia mampu Aku bayar. jual kasut aku lah. Kalau aku kalah aku bayar kat kau Gomo. Tak apa. Oh. Lim dia kata awak tak ada duit. Ya itulah dia kata tak ada duit. Saya pun pelik Tapi kenapa dia iri hati dia tanya soalan duit saya berulang banyak kali. Tapi dia pasal kata apa tu, nak bertanya. Dia dia nak macam tekan marah, saya betul. benda tu. Tapi Oh, ya, saya bilang betul. soalan gaji saya. Dan saya punya keuntungan di Saloma 50 hingga 60 ribu. Dia, kau pergi tanya Ben betul tak setiap hari masuk duit? Setiap hari keluar duit berapa? Beli barang berapa? Keuntungan berapa? Berapa ramai masuk? Dia tanya dekat saya, pasal apa saya bagi kat orang miskin duit? Takkanlah tak baik kau nak marah. Saya bagi kat orang miskin duit. Allah, itu pun dia koyak. Salim, saya start hari ni betul-betul saya rasa saya tak mau kawan lah dengan Salim. Kenapa? Sebab apa? Geram kau kaya, dia tak nak saman. Dia kata kau miskin, dia bagi alasan. Alamak. Son. Pening kepala saya ni, pening hari ni. Kasut saja hampir 300,000. Belum baju lagi ni. Tadi kan Gomo sumpah tu tak boleh pakai. Saya nak cakap. Okey, saya nak cakap Harun Shah ada sini. Harun. Adab bersumpah mubahalah Sumpah mubahalah Gomo. Kau buat tadi sumpah cap ayam. Kau tahu tak? Aku bagi tahu kau. Kau kena ambil wuduk, kau kena pegang Quran. Kau kena nyatakan dengan jelas sumpah kau. Bukan wallahi wa billahi wa tallahi. Cik? Wallahi wa billahi wa tallahi. Kau ingat kau rap Kau rap ke? Kau rap Kau sumpah tang mana kau belajar ni celaka? Harun, cuba kau cerita sikit Harun. Ini sumpah mana kau belajar? Harun, kau tak sakit hati tengok kasut Abang Salim? Gila sikit berapa banyak ni? Sakit hati. Saya nak power nanti tu. Macam mana dia tak boleh bayar? Tak. Saya. Soalan saya nak tanya. Dia kata Salim tidak boleh mampu membayar saman. Mana dia punya orang semua? Timu. Walapot ke, lalapot ke, apa kepala butuh lalapot pun saya tak tahulah. Okey? Walau betul. Cuba dengar Salim kali. Mampu bayar tak sekiranya kena saman? Kalau Mampu. dinyatakan kamu kalah. Mampu. Cabar bos engkau, Papa Bomo suruh saman Aku dia. mampu bayar. Cabar Papa Bomo suruh saman Salim. Boleh? Tak ada orang minta macam aku lah saman. Kau ni apa cerita kau? Lepas tu dia kata apa Datuk? Dia kata, Cikgu Bat tengah saman. Saya nak bagi tahu semua ya. Dengar sini ya. Cikgu Bat saman. Sekarang Cikgu Bat dengan Bos Bat kata apa? Dia nak buat Kena mengena dengan Cikgu Bat. Saya dengan dia bercerita pasal Cikgu Bat. Dia kata saman tu kan. Sekarang saman tu dia nak minta settle. Aku tak nak Datuk. Aku nak masuk mahkamah. Dia saman aku. Aku tak nak. Dia nak settle. Aku tak nak. Aku nak masuk mahkamah. Settle? Dia nak settle. Aku tak nak Datuk. Aku nak masuk mahkamah. Oh, patutlah dia tak mau saman Abang Salim. Ya, sebab dia tahu. Dia orang tipu. Dia orang tersilap main game sekarang. Dia orang sangkut. Aku nak dia orang sangkut. Tapi saya nak tanya Salim, bagaimana hari ini dia sebut 22 hari bulan Najib keluar, bagaimana tone dia inayakan? Sedangkan Najib dengan tone itu tidak berbaik. Mereka musuh. Dia nak lagi pergi kepada Najib pula. Ya.
Dia nak Dia- lari pergi kat Najib. Takkah dia inayakan Tun? Sekarang dia nak angkat Najib pula. Jadikan manusia kita takut kepada Allah. Jangan takut kepada Papa Bomo. Sekarang dia nak inayakan balik kepada Tun. Dia nak pergi kepada Najib 22 hari bulan. Kononnya dia nak pergi sambut lah Najib. Tengok. Takkah satu Babinya punya Bomo. syaitan besar dia ni. Tun jadi inayakan. Dia tahu Tun nak masuk dalam. Tun tak masuk dalam. Tun jangan takut. Kerajaan tidak akan nayakan Tun dengan fakta umur Tun. Hanya bersedekah dan berunding dengan kerajaan. Bagaimana harta Tun untuk pulang kepada orang miskin dan kerajaan balik. Itu saja Tun. Nak takut kepada Papa Bomo. Dia boleh jatuh kerajaan Papa Bomo. Tak boleh kerajaan Israel saja yang mengangkat dia sebagai pemimpin lanun citak rompak. Betul. Sekarang ni saya nak tanya Datuk dia tiba-tiba dia angkat Najib. Kak Syah bagi tahu saya tadi, dia angkat Najib. Dia sebab apa sejak keluar cerita 40 bilion ni Harun. Dia takut. Dia sudah lari lah, dia mau lari. Celaka lah lu Bomo. Sial lah kau. Keluar 40 bilion dolar kau pun terbakar kan. Dia baru dengan Datuk Salim bertanya macam mana kau kaya? Macam mana kau kaya? Aku nak tanya kau Harun dengan penonton-penonton dekat sini ni. Salah ke seorang lelaki mengambil anak angkat lelaki? Lagi baik kau ambil anak angkat lelaki. Kau nak semayang dengan dia, semayang jemaah. Kau bila ambil wuduk kalau terlanggar dengan dia pun, dia tak ada masalah cerita muhrim. Kau faham tak? Aku tak tahu apa logik Wan Azri bin Wan Deris marahkan Datuk Salim. Kenapa anak angkat kau semua lelaki? Apa punya bodoh? Kenapalah bapak kau tak pakai kondom dulu Azri? Ya Allah, bodohnya kau. Astagfirullahalazim. Aku ingatkan Datuk, dia ada video Datuk tengah ada cinta-cinta ke apa. Rupa-rupa dia tanya nama-nama, dia kata, Salim, saya nak tanya pasal video ni. Dia cakap 3 orang ada adik-beradik yang saya pernah tunjuklah buktikan saya main foto dia orang. Dan satu saya nak tanya dekat Salim. Belum Salim tunjuk lagi video yang dia tengah Ramlah tengah tum aduh, ya Allah Akbar. Video tu kalau Salim tunjuk koyak tak Salim? Koyak dia. Tapi penyokong dia, kalau nampak dia tengah kena balik pungkuk dengan Ramlah pun, dia kata, Sir ni adalah pemberian Tuhan. Dia kata, Sir telah dihantar oleh Tuhan kepada kami. Dia kata, dia ni pengikut dia semua memang bodoh. Dia ni memang kultus yang gila. Pasal pengikut tu saya boleh kata mereka itu saya tidak nak mengatakan apa-apalah. Saya dengan dia saja. Yang dia mempersoalankan kenapa saya semuanya anak lelaki, anak angkat. Kenapa salahnya saya? Waktu saya kalau mati pun jenazah mereka boleh menjadi imam saya. Apa masalahnya? Salah di situ. Kamu cuba fitnahkan saya. Gila, saya buktikan. Papa Bomo, saya nak bagi tahu kat kamu. Sekarang kalau kamu anak jantan janggut dikatakan mafia, kamu nampak Salim Cili kasih taruh duit banyak punya orang, ada kasut saja dia tunjuk sudah 300 kasut. Belum dia tunjuk seluar dia sama dia punya baju berapa juta. Kasut dia kasih tahu punya walapot tu ataupun pop kasih tahu saman ini Salim dia duit banyak itu. Saya ingat itu bekas dia minum pun sudah 1,000 apa. Salim, saya pun ada kasut Salim. Tak banyak, tak melebihi 6-7 saja ada. Tapi Salim kasut. Saya tengok Salim, ya Allah. Tapi Salim dia tanya 4 soalan. Yang terakhir dia tanya, dia ulang banyak kali. Jadi saya buang masa kalau saya duduk. Tak. Betul saya sokong. Tak, Datuk, you tinggalkan dia dengan terbaik sekali Datuk. Dia punya maruah, kemaluan yang amat memalukan. Jangan pergi. Dia tanya soalan bodoh, dia tak boleh nak pusing. Betul yang kan? paling cantik saya tanya soalan, betulkah kamu isap Ramlah punya, minta maaf di sini ya. Ramlah urut kamu tak naik, tapi kamu urut Ramlah naik sampai kamu isap Ramlah dan Ramlah main kamu. Kenapa dia tidak jawab? Saya itu dia tidak jawab, saya turun. Dia kata apa? Wallahi. Dia main itu je apa ni? Kau tahu tak? Hukum nak bersumpah ni. Adab dia. Kau apa kau cerita ni, Gomo? Salim, cuba 3 kali saya nak awak jawab soalan ni. Boleh tak Salim? Boleh. Awak cabar kepada walapot ni untuk beritahu kepada Papa Bomo suruh saman kamu. Kamu ada duit. Kamu bukan tak ada duit. Suruh saman. Boleh tak Papa Bomo? 3 kali saya nak. Kau bagi. Muhammad Salim bin Iskandar. Kau lapar bismillah dulu.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta Wan Muhammad Azri bin Wan Deris, ya, saman saya, ya, Muhammad Salim bin Iskandar, sebab saya mengatakan anda adalah seorang pengamal homoseksual ataupun bahasa rock awak tu kunyit. Awak ni pengamal kunyit, awak suka kunyit Lepas tu bahawa awak Wan Muhammad Azri bin Wan Deris telah diliwat oleh Ramla aka Norisman di Singapura. Saman saya. Saman saya. Saman saya. Waduh, hebatlah kamu Salim. Jadi, geng-geng dia semua bagi tahu kat Papa Bomo, saman, keluar satu saman, pergi report, keluar satu saman. Yang kedua, boleh saya tanya lagi satu soalan? Boleh. Kelab yang baru ni di Chokit, betul ke Salim dia ada share di situ? Ya, Papa Bomo, saya betul? juga diberitahu information yang saya dapat Papa bahawa Bomo, kelab, ya, Papa nama Bomo. kelab tu kelab nama Papa Bomo ya? Kelab Papa Bomo tu kelab yang ada share oleh Wan Azri aka Papa Gomo ni, nama kelab tu Otot-Otot. Ya, Otot-Otot. Nama kelab tu Otot-Otot. Dan kita diberitahu bahawa Gomo ada share dalam tu bersama dengan partner dia seorang yang high ranking. Siapa? Tak boleh cakap. Tut. Otot-Otot. Laki-laki pergi, adalah dekat TT dia ada orang cerita, oh pergi sana dia orang mandi bogel ramai-ramai apa semua. So Gomo pun katanya tiap-tiap minggu juga dia pergi berehat, beristirahat kat sana, beristinja. Allah Akbar. Tapi apa Salim dia kata saya lari tadi. Selepas saya turun, budak-budak saya kata lari. Dia tanya 4 soalan, saya jawab. Dia berkali-kali tanya soalan itu. Ulang balik. Macam mana kau kaya dan Salim, dia kata. Macam mana kau kaya? Itu soalan itu, saya dah bagi soalan itu adalah anugerah Allah. Dan dia marah saya bagi kepada orang-orang miskin. Dia boleh marah. Macam mana kau campak duit? Orang bagi sedekah, Gomo tak boleh terima. Tuan-tuan dan perempuan, Wan Azri bin Wan Deris marah dengan Datuk Seri Salim ni sebab Datuk Seri Salim membantu orang-orang susah di Malaysia dan Indonesia. Ini apa punya gila ni? Saya kalau orang baik, saya baik. Tapi kalau orang nak challenge dengan saya, koyak tadi dia bertanya dengan saya soalan, muka dia saya tengok bukan muka mafia lagi. Dah nampak betul-betul Ramlah. Ini sidak-sidak malam pukul 12 kau pakai baju kurung ni. Aku kena bagi orang pergi tengok ni. Malam kau pakai baju kurung Papa Bomo, saya rasa. Tak boleh jawab kau, malu tak? Nampak tak Walabot? Dia sumpah macam mana tu Walabot? Kau sumpah punya bab ni, kau boleh tanya Harun, kau boleh tanya aku, kau boleh tanya ustaz-ustaz. Itu bukan cara nak bersumpah. Pertama dulu dia tipu, Sir nak bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, Sir tak pernah meliwat. Sir tu siapa? Bapa engkau ke? Sir, nama kau Sir ke? Kau dilahirkan nama kau Wan Muhammad Azri bin Wan Deris. Kau kena nyatakan dengan jelas, mengambil wuduk. Kalau boleh ada imam duduk sebelah kau bersumpah. Baru sumpah tu dipanggil sumpah laknat. Bahawa sekiranya engkau tak buat, maka akan dilaknatlah seluruh keturunan kau. Tapi saya nak beritahu kat Salim, dia sangkut paut anak-anak angkat laki saya. Kenapa saya suka laki anak angkat? Kalau aku mati mereka jadi imam lah. Itu soalan aku dengan Allah. Ya Allah, itu paling bodoh lah. Dia memang. Tapi anak saya Adriel tu, dia boleh nak tunjuk gambar. Tapi kalau saya tunjuk bini dia tempat GRO mana-mana, takkan saya nak mengaitkan. Betul tak? Allahu Akbar. Kenapalah dia bodoh sangat? Saya berdebat tadi dengan lembu sebenarnya, bukan dengan manusia. Aduh. Betul-betul lembu lah dia. Papa kamu tak betul, takut lari lah. Dia tak boleh. Dia nak Salim, dalam ruangan dia saya berani masuk. Ruangan saya, ratusan ribu akan tembak dia. Mampus saya dengan dia. Tapi saya kesian lah tengok dia, Papa Bomo tadi. Papa Bomo. Saman lah, Salim. Duit banyak lah, kasut ada banyak lah. Salim, kau takut ya Salim dia nak saman? Tak takut lah, saya minta dia saman lah. Cepatlah sikit. Takut lah Salim, kau takut lah. Kau tak ada duit lah Salim. Cubalah, marilah samanlah dulu, jangan bagi alasan bodoh. Korang nampak tak? Ni nak bagi tahu Datuk Datuk Seri dan kawan-kawan apa semua yang wala butuh semua nampak alasan dia. Saya tak nak saman Salim sebab Salim tak ada duit nak bayar sewa rumah, boleh tak ada duit. Rumah yang sama aku duduk lah, celaka. Rumah yang sama Kak Syah. Kak Syah, kamu dah pindah tadi? Pindah apa benda, rumah sama tuan-tuan dan perempuan. Pergi tengok YT aku, rumah yang sama ni lah. Itu dia tempat tu yang selalu aku cerita pasal pelantar dulu, ingat?
Ingat tak tempat tu? Sama. Cafe 2 tahun dan rumah yang sama selama 2 tahun. Sama 2 tahun aku tak pindah celaka. Gomo, kau tipu siapa? Salim, ni apa kita punya Harun ni nak bagi soalan apa Harun? Sila tanya soalan apa Harun? Tanya dekat Salim, sila tanya kat Salim. Salim dua-dua Salim. Kau paksa Salim ni suruh kata kat Papa Bomo, cabar dia punya orang-orang dia, bagi tahu kat Papa Bomo salam. Salam Papa Bomo. Saman dekat Salim. Salim duit banyak. Salim bukan tak ada duit. Sila Harun, bagi tahu sikit. Salim, Harun, saya tak berapa pandai cakap kat Kepada Papa Gomo. Kepada Papa Gomo dan tim-tim Walabot, Abang Salim hari ni dah dedahkan berkenaan dengan Papa Gomo dan juga Ramlah. Saling tutuh menutuh. Jadi silakan Papa Gomo saman Abang Salim. Papa Gomo lebih kenal siapa Abang Salim, kawan rapat. Jadi kalau berani, sila saman. Kami nak tengok. Dan Gomo, naik Harun boleh tak naik apa Mak Husin dengan jebat. ada tak Pak Husin? Sekejap. Mak Husin cepat. Datang sini kamu live kat sana buat apa? Syaitan datang dua-dua. Dia ada live dia. Mak Husin ada live dia. So dia tutup sana lah masuk sini. So dia tutup sana, Salim suruh. Dia buat apa nak pecah-pecah room banyak. Kau cekak cerita ngek-ngek tak payah. Kadang-kadang bila time ni kita bergabung, kita hantam. Mari. Wada. Pudiya Vaanam, Pudiya Bhumi. Ini kalau misal kata Walabot tak buka mata juga hari ni, apa yang berlaku hari ni, korang memang bodoh lah. Korang memang bodoh, Walabot. Okey, Nabi Lut cerita Nabi Lut kejap Saya dah panggil lah. Okey, aku mute Kak Syah dengan Harun cakap. Harun, hari ni kita tengok betul-betul Harun Hari ni betul-betul memang cantik, time memang cantik. At least cerita Ramlah terkeluar, tanya betul-betul depan muka dia. Muka dia kau tengok tak Harun macam mana? Tak, muka lain tak apa juga Kak. Tapi dia kata Salim tak ada duit. Sekarang Salim buktikan kasut saja kat dia. Duit dah banyak. Saman lah Papa Bomo. Tolonglah Papa Bomo. Saman lah Gomo, saman lah. Mana ada orang pernah merayu macam tu suruh saman tau. Saman lah Papa Gomo. Punya dah lama Salim suruh saman dia, kau tak berani. Datuk Salim ni sampai merayu-rayu suruh saman Papa Gomo ni. Saman Salim ni. Tapi Aaron, Kak Syah pelik tau. Kalau Salim Perpukari nak naik, dia tak mesti tak akan baginya. Dia tak berani. Aku minta Kak Syah, aku merayu-rayu, tolonglah. Bagi aku naik. Tak nak. Kak Syah pada tarik dah, bagi Salim Perpukari ni. Saya nak bagi tahu kat Walapot ya. Ya, Walabot. Ya. Walapot, dengar. Kalaulah pemimpin kamu yang kamu sanjung Papa Bomo itu, kalau dia anak laki sekali, saya mohon kepada kaki-kaki semua Walapot ni, bagi Papa Bomo debat dengan Salim Kari. Kita cuba nak tahu bukti kalau dia betul-betul anak jantan. Dia kata Ramlah tak main bontot dia ataupun dia isap Ramlah punya. Sila panggil dia debat dengan Salim. Tolong bagi tahu kat dia tau. Boleh. Ayo. Semua bagi tahu kat Papa Bomo. Besok jam 8 malam. Salim, kau tunggu jam 8 malam di ruangan Papa Bomo. Kau masuk, cabar kepada Papa Bomo. Dia mampu atau tidak. Okey? Yes, terbaik. On. Saya sahut cabaran. Okey, kamu keluar Salim. Satu posting hari ni gambar kamu dan tulis, saya cabar kepada Papa Bomo jam 8 malam kalau dia lelaki yang Ramlah tidak main di belakang bontot dia itu, kamu bersumpah kamu inayakan dia. Minta kamu naik untuk buktikan supaya kita tengok debat kamu dengan dia. Berani kau buat macam tu Salim? Boleh. Poster cantik memang akan poster. siap. Kau keluarkan poster. Okey, cantik. Mesti Kak siap. Syah. Poster mesti siap. Okey, Cun. No worries. I will do it. Okey. So kita tebarkan besok 8 malam. Bomo, room aku atau aku pergi kat room kau. Aku tak kisah. One by one. Kau dengan malam, aku. 8 malam tau. Dengar 8 semua malam. semuanya. Geng-geng Walapot. Bagi tahu kat dia. Saya nak tengok yang Salim ni
Dia fitnah kepada Papa Bomo supaya bukti itu kukuh dan menunjuk yang Papa Bomo ini adalah lelaki sejati. Ramla. Okey, lagi satu. Tadi Datuk ada tanya, apa benarkah isteri dia JRO, Wan Azri bin Wan Deris Yes. Onang adalah bekas JRO Wan Azri. Kau nak tipu siapa lah Hanan? Celaka, kau pergi kahwin pun aku pergilah. Aku dengan Haji Faizal tengok muka terkulat-kulat kita tengok kan. Wow, daring tapi tak apalah. Kau berani kau nak kahwin dengan JRO, okey lah. Tapi kau jagalah dia baik-baik, okey lah tu. Sekarang kau nak pusing cerita fitnah lah, butuh lah kau. Aku ni, muka aku ni. Salim Iskandar ni, aku cakap ni. Dia pundau ni. Berani tak? Romba pesa, romba pesa. Hotel lah dia, pundau ni hotel lah. Mana? Mana Mak Wan, Mak Husin? Jebat, mana naik? Mana ni Wan Mak Husin dengan jebat ni? Wan Husin dah mari dah. Dia tak boleh. Wan Husin Datuk panggil juga suruh mari. Wan Husin deh. Mana kau pergi? Dah. Dah. Wan Husin. Ya. Selain kau ini hari takhta kau dah hilang dah. Sebab sebelum ni engkau yang membuatkan Gomo koyak, tapi hari ni Datuk Seri Salim dah ambil takhta tu. Dia punya koyak tadi bro. Gila babi lah dia koyak tadi. Damn. Tapi paling seronok Datuk Seri Salim cakap, engkau kena tutuh dengan Ramlah, dia tak boleh buat apa. Kenapa kau tak sabar Salim? Oh, Salim tak ada duit. Bodoh sial dia. Yang pelik tu dia sumpah apa yang dia keluar dia pun dia tak sah. Tapi saya bersumpah dengan nama Allah. Saya sebut dengan nama Allah. Itu saya sebut ringkas saja. Ya. Aduh. Itulah saya rasa Papa Bomo bukan kamu tandingan saya, Papa Bomo, ya. Kamu ni masih, dia tanya, waktu reformasi saya ada di mana? Umur dia baru 40, waktu tu umur dia 15, 16. Dia tanya dekat saya, aduh. Saya waktu tu dah umur 32 lah. Saya penganjur lah. Dia kata tak pernah nampak pun, takkan semua orang nak reportkan kau Gomo? Umur 15 saya nak beritahu kat aku apa? Bodohnya awak, Bau main sabun, bau main sabun. Bau main sabun, betul Bau main sabun. Sabun. Ni sabun silap-silap dia pegang timun sumbat kat belakang dia. Tapi dia tunjuk gangster dia dahsyat muka dia. Kau silap orang lah. Kau silap orang. Aku cakap pasal Ramlah, muka kau macam nak nangis aku tengok. Tapi kesian dekat engkau lah. Itulah. Terima kasih Anggun. Terima kasih. Itulah saya tengok. Ya Anggun. Thanks. Terima kasih anakku. Anggun pun dia salah. Anggun pun kena dengan saya. Allahuakbar. Kesian dekat Anggun. Tapi saya tengok kita bagi ni Wan Mak Husin sila cakap tadi. Dia kata saya koyak Mak Husin sampai dia 4 soalan, dia tanya 4 soalan saya jawab. Dia ulang kali, saya rasa buang masa dengan syaitan tu, lebih baik saya turun. Betul. Tapi satu soalan yang menyebabkan dia rasa koyak tu Sri. Apa dia tu? Bila dia tanya Datuk Seri, kenapa, macam mana boleh rapat dengan itulah bodoh lah. Ya Allah, saya kata tak ada orang punya bodoh. Aku rapat bukan dengan peminta sedekah yang bertauliah. Peminta sedekah pun lebih mulia daripada engkau, Papa Bomo. Ini Perdana Menteri lah, Papa Bomo. Kalau aku tak baik, aku tak lihat dia sebagai pemimpin yang berakhlak dan berilmu, yang memperjuangkan demi negara dan bangsa, aku tidak akan rapat kerana dia memperjuangkan demi rakyat, Papa Bomo. Kau silap orang, Papa Bomo. Papa Bomo, boleh tak? Tapi Datuk Seri tanya macam mana dia rapat dengan Mahathir. Jam dia nak jawab. Kan dengan Mahathir pun ditinggal, dia Dia kata dia tak rapat dah. Dia minta Najib. Dia minta Najib. Sekarang dia nak suruh Najib musuh dengan Najib nak keluar. Dengar ni semua. Kalau Najib nak keluar, aku buat macam ni yang Najib keluar lah. Pengampunan daripada tuanku pun dah dapat. Perdana Menteri pun dah bersetuju. Dia menunggu penghakiman. Betul. Kau ingat dia nak buat naya kakak? Kau ingat kau boleh asut Najib buat naya macam dulu kau dah pergi ambil duit kat Rosmah, Papa Bomo? Kau nak tengok gambar aku dengan Rosmah makan nasi? Kau nak tengok? Aku dah tahu cerita-cerita kau. Sebelum kau minum botol susu, aku dah minum lebih puluhan tahun lah, Papa Bomo. Datuk Seri tak tanya macam mana dia tipu Rosmah. Allah, banyak duit. Rosmah cerita kat saya. Dia curi duit Rosmah. Najib boleh keluar. Dia buat naya.
You ke? Ya Allah, Ini Bomo. Papa Bomo penyamun besar ni dengan semua orang. Macam mana? Kita tengok bagaimana pemimpin-pemimpin dia pau duit tu dia nak jatuhkan kerajaan. Macam ni apa nak percaya? Kes Ramlah dia tak boleh jawab. Wallahi Papa Babolu lah tak patut tu. Apa dia cakap pun saya tak tahu. Dia cakap sebut pun tak betul-betul. Okay, kita bagi dengar Wan Mak Husin dalam masa 5 minit. Silakan Mak Husin. Boleh ya? Abang Salim kita bagi Mak Husin. Sila. Maaf Jadi bila kita tengok live tadi, Papa Gomo persoalkan kenapa Datuk Seri ada duit, kenapa bagi orang miskin, kenapa bagi gift kat orang macam tu saja, seolah-olah tak sayang kepada duit. Lepas tu Datuk Seri jawab, inilah bertambahnya rezeki saya. Allah bagi hidayah, Allah bagi nikmat selepas kita bagi. Tapi dia tak boleh terima. Dia tak boleh nak terima. Lepas tu dia tanya, kenapa ada anak angkat lelaki? Dia tanya, kenapa ada anak angkat lelaki? Kalau saya jadi Datuk Seri, saya jawab macam ni je. Baik aku ada anak angkat daripada ada anak haram. Jadi takkanlah anak dia anak haram pula. Papa Bomo tak baiklah. Damn. Tapi anak dia tu anak halal kan. Tapi itulah dia janganlah perliulah. Patut dia apa yang dia cakap Mak Husin semua pergi kat dia balik Mak Husin Itu yang agak luar biasa. Dia persoalkan perniagaan. Dia persoalkan kenapa Datuk Seri rapat dengan PMX. Dan saya memang tergelak tadi bila Datuk Seri tanya, berapa umur kau sekarang? 40 lebih. Masa tu kau umur 15. Diam dia. Minta semua share ya. Yang mana sahabat saya, ya rakan-rakan saya dari Indonesia, Malaysia, share semua. Kita bagi Papa Bomo kredit kerana kemenangan dia Ramlah punya pasal malam ini kerana tak boleh saman Salim. Dia tentu dia silap lah. Dia bila Datuk Seri kata, kau kena saman Salim. Buat apa dia? Setan gemuk tu bukan ada duit. Dia miskin. Cikgu Bat apa saman dia? Dia tengah ni. Cikgu Bat minta mitigasi nak settle luar mahkamah. Aku tak nak. Aku nak masuk mahkamah. Sebab dia nak kantoi. Kan Salim kalau dia saman kamu, Salim kamu mampu bayar atau tak? Saya mampu. Sabar semua orang Salim. Betul tak? Saya mampu. Nampak collection kasut aku je. Itu baru kasut. Ya Mak Husin, saya takut tengok Mak Husin jebat. Saya takut tengok kasut Salim. Itu saja sudah hampir 400,000, 500,000. Gomo Tunjuk tahu. Salim, tunjuk. Tunjuk Gomo kita tahu. nak tengok. Gomo tahu Sebab aku dia punya cakap- collection. Daripada Lepas dulu. Gomo Salim, cakap, Salim tunjuk saya Abang kasut miskin. tadi yang kamu tunjuk Salim. Kasut tu ya dah boleh bayar untuk mahkamah punya fund. Dia cakap Salim ni miskin, tak ada duit. Ya Allah, tengok kasut nama apa tu? Kasut nama Papa Bomo. Ini special edition 3 color punya. Nampak? Surah pakai nampak surah pakai surah pakai nampak ni. Ni. Kejap lah. Ini part of the collection. Lepas tu ini kan aku letak kat bawah je. Malas nak cerita banyak. Harga diri Papa Bomo dengan kasut ni kot. Harga diri Papa Bomo dengan kasut ni ke? Allah. Kasut fake Kasut fake Wow. Kasut fake kalau fake aku tunjuk, saya minta immigration tangkap saya. Bukan immigration, custom. Sebab kasut fake. Salim. Riak Salim. Riak lebih lagi. Riak lebih lagi. LV. Riak, kasih riak lagi. Salim. Boleh tak esok kita pergi rumah Salim, kita nak tengok kasut ke mana dia nak bagi kat saya kasut yang bernama Papa Bomo ada tak? Kasut Papa Bomo belum buat lagi lah. Kena buat lah baru kan. Macam ni Part of kata the orang collection. tak mampu nak bayar saman. Bermakna dia takut. Betul lah Ramlah tu buat dia. Tapi saya seronok. Mak Husin kata dah cantik. Kita bagi pula Mak Husin. Jebat pula cakap. Jebat silakan sikit. Boleh tak? Salim, saya pula dah jadi. Sila. Boleh. Ini hari kita kasih. Sebab Datuk Seri sudah menang ini hari. So you the king in the room. No problem. Silakan. Itu sebab bila tadi Datuk Seri tanya soalan yang paling saya sedap dengar kenapa Datuk Seri ambil anak angkat lelaki tak ambil perempuan? Datuk Seri jawab apa tau? Bini awak lah jadi anak angkat saya. Diam dia tak boleh jawab. Kalau nak suruh anak perempuan jadi anak angkat, bini awak lah jadi anak angkat saya. Jadi tuduhan yang dia buat pada malam ni sebelum ini dan sebagainya. Rekod yang ni rekod nanti hantar kat saya malam ni. Dia tak boleh nak buktikan satu pun. Semuanya hanya cakap-cakap kosong.
Kita dekat sini, kita nak bukti. Kalau Datuk Seri ada buka kelab malam, Datuk Seri jual arak, mana nama-nama syarikat itu? Namanya adalah Salim Abdul Rahman. Buktikan. Betul. Jangan hanya cakap saja. Kalau benar Datuk Seri melakukan kerja-kerja amal ini dan bersumber duit haram, buat laporan kepada pihak berkuasa. Betul. Bukan report dekat TikTok. Ini kerja orang bodoh. Betul. Jadi walaupun kau orang fikirlah otak kau sikit. Tuduhan-tuduhan yang dilakukan saya ni antara saksi hidup. Bagaimana sumbangan yang dilakukan, bagaimana sumbangan yang disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Saya antara orang yang terlibat sama. Jangan main-main, jangan nak main tuduh kalau tak tahu punca. Kita sibuk dengan duit orang. Mana orang dapat duit? Patut kau sibuk dengan diri kau. Jaga keluarga sendiri. Bukan sibuk dengan urusan orang. Patut kita rasa bersyukur, berterima kasih apabila ada orang yang sanggup membantu. Betul. Dan terus membantu pada hari ini. Contoh besok nak turun ke Melaka, negeri saya ni. InsyaAllah saya sampai besok. Berapa banyak sumbangan akan turun besok, petang besok. Untuk golongan memerlukan. Engkau orang boleh buat. Kalau kau tak bagi dia buat, kau buatlah celaka. Betul. Kau tak boleh nak buat, kau petikaikan apa orang buat. Ini manusia apa pun tak tahulah. Kita tak boleh buat, duduk diam-diam. Kita petikaikan orang buat kerja ke jalan Allah. Manusia apa kita? Sia-sia hidup kita selama ni. Kita tak dapat nak menilaikan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Tapi betul-betul Jebat, dia kata saya buka kedai arak, dia cuba nak ambil perhatian kepada orang-orang semua supaya marah pada saya. Wallahi, saya kata sekiranya dia dapat nama saya ada SSM ataupun saya terbabit dengan syarikat arak ini, saya buka kelab malam, saya minta tolonglah semua seram kepada saya. Tapi itu adalah satu fitnah. Saya boleh saman dia. Dan saya boleh saman yang menyatakan saya duduk di Sungai Buloh. Dia Mike. Tok, Mike. Mute. Ada panggilan WhatsApp masuk tu. Ya. Ini kadang-kadang aku bukan nak memihak pada mana-mana pihak. Benda betul, salah. Betul. Tapi aku minta maaf lah Salim, sebab aku tak nampak di mana kesalahan. Dia betul. Aku tak backup siapa-siapa. Tapi aku tak nampak di mana kesalahan. Tunjukkan, buktikan pada kami. Betul. Dengan aku simple. Tapi saya tengok dia tadi, dia tanya soalan yang terakhir, yang keempat tu berkali-kali dia kata akhirnya saya koyak, dia tak boleh jawab. Tapi saya rasa buang masa tak kalau saya tunggu tadi? Buang masa dengan orang bodoh saya lawan. Cak Lim, dia suka buat drama macam tu lah dengan Mak Hussein. Sama dia buat. Lepas tu dia ingat dia menang. Tak ada. Tak, Share. Jangan lupa share semua, share. Saya kat bawah tu saya komen, saya nak minta naik. Saya nak minta dia saman. Kalau dia bagi saya naik, tadi saya buka kamera tunjuk. Kalau kasut aku dia pun aku jual, aku dah boleh bayar saman kau dah. Kau saman lah. Jebat, tengok Jebat. Apa kata Salim? Dia mampu jual kasut tu. Salim ni ada duit. Tengok rumah dia tak pindah. Aku tak pindah. Rumah sama tu dulu Rumah sama tuan-tuan dan puan. Kalau orang ingat di Langsir tu belakang tu nampak. Sama. Terima kasih. The same house. Ini sebab saya cakap dah. Kalau betul Salim Iskandar telah melakukan satu fitnah terhadap Papa Gomo, sila saman, kami nak tengok. Kami mahukan kebenaran. Salim Iskandar telah keluarkan kenyataan bersedia untuk didakwa. Betul Salim? Betul. Dakwalah.
Tunggu apa lagi? Jangan pusing cerita. Mai cepat. Aku tak sabar ni. Kita tak miak mana-mana. Salah. Betul. Saman dia. Kene. Bila mau saman, Kene? Kak Syah. Alamak, Kak Syah di mana? Aku nak video tu lah. Brother kita tu ada satu video tu. Aku nak share dengan korang semua. Yang apa, yang ada Datuk Salim ni kawan tu. Siapa nama dia? Datuk apa tu? Yang dia cerita pasal, kalau nak tahu, Datuk Salim punya... Vijay. Datuk apa? Datuk Vijay ke Vijay? Oh, okay. Wait. Please give me the video. Aku nak bagi dia orang dengar. Aku nak orang Indonesia dengan Malaysia dengar. Siapa dia ni? Datuk Salim jangan cakap apa. Bagi aku pasang video ni. Okay? Sebab ini bukan Datuk Salim suruh. Sebab ini kawan dia cerita. Kawan dia cerita. Okay? So aku nak video tu. Sebab dia tutur lagi parlimen akan dibubarkan kepala mana yang betul lah. Kejap saya tengah cari video tu. Kejap saya nak cari video tu. Kejap. Video yang telah diperkatakan oleh Datuk. Dia tanya Gomo tanya tadi. Tak, ini soalan dia Gomo tanya. Tak, kenapa kau meniaga lepas tu kau campak duit ke orang? Gomo tak boleh terima. Okey, ini cerita dia berbalik-balik tuan-tuan dan puan-puan. Sama lah. Ketika aku pergi cakap kat dia aku tengah susah. Tahun lepas kan aku cakap aku susah. Dia kata apa? Tak ada, tak apa. Sikit lagi. Dia tak boleh terima bahawa bila kawan-kawan ke orang susah nak kena bantu. Nak keluarkan duit dia tak boleh. Bagi dia tak boleh. Dia tak boleh terima benda tu. Jadi that's why dia tanya soalan berkali-kali pada Datuk Seri Salim. Kenapa you campak duit ke orang susah? Mana you dapat duit? Kenapa you ada ke kau pertikaikan orang ni bagi sedekah bantuan kepada orang susah? Ini apa punya manusia lah kau ni? Astaghfirullahalazim, ya Allah Tuhanku. Itu je. Tapi kenapa dia suka gunakan Wallapop tu? Kenapa dia takut pada diri dia? Dia tak ada confidence. Dia takut lah. Sedangkan kita tengok 79,000 tidak silap. Tapi yang selalu dia live saya tengok 1,000 lebih, 2,000 lebih. Yang tengok dia live itu kadang-kadang saya terkejut. Betul kau? Padahal Wallapop, kalau lapor saya tak tahu nak sebut lah itu. Itu padahal lama dah ada. Dia tumpang masuk di situ supaya dia mengasut mereka ini menyokong dia. Aduh, kesian saya tengok. Kenapa dia mengharapkan orang yang tidak berdosa tim-tim itu yang tak bersalah dia sanggup panggil sokong padahal dia ambil juta-juta. Budak-budak ini tak dapat apa pun. Kesian saya tengok dia bagi RM10, RM20. Kenapa dia jadi macam ni Saya betul-betul tak tahulah tu. Tapi dia memang dia punya kepala otak, dia fikir dia kalau kaya dia kaya. Dia ada 3 tingkat punya rumah dekat Taman Ibu Kota. Yang Wallapop semua B40. Ya Allah, Masya Allah, betul ke? Ya. Saya nak dengar. Saya nak cakap ni. Dia kata duduk rumah flat. Wan Mausek kau jangan tidur. Abang Salim. Ya. Dia ada rumah banglo. Ya. Tadi ada orang dedah kan dekat saya. Papa Gomo ni ada banyak tanah. Oh ya, betul. Dia dekat Greek, dekat KL ni pun dekat Taman Bukit Antarabangsa tu dia ada beberapa biji rumah dan tanah merata kat Malaysia ni. Mana dia dapat duit? Aku nak tanya kau Gomo. Ni, dia soal sama ni, Datuk Seri Salim. Saya sekarang tanya soalan. Saya kenal Gomo 2008 adalah seorang penjual barangan-barangan fake dekat Uptown, Danau Kota. Dia pakai kereta second hand buruk punya Jeep Cherokee tu dengan Wira 1, 2. Miskin. Kenapa tiba-tiba sekarang Wan Azri bin Wan Degis jadi kaya raya gila babi punya? Ada Mercedes GLC 300. Ada Starex, ada Wildtrak, ada 4x4, ada Harley Davidson. Mana kau dapat duit? Duit punya banyak kau. Dah kena amlah. Saya tak faham macam mana amlah dia boleh lepas. Sebab lawyer dia bagi tahu saya, dia tak boleh nak explain kekayaan dia. Tiba-tiba dah lepas dah. Saya rasa ada something wrong ni. Saya nak kena pergi cek dekat SPRM lah. Betul ke kes dia disiasat dengan betul? Ataupun ada berlaku apa? Saya tak tuduh. Tapi saya nak tahu. Kenapa boleh terlepas? Sebab kekayaan Gomo luar tabi'i. Luar biasa.
Kau duk tanya orang punya harta kan? Ini orang, dia ada meniaga, dia declare hari-hari dia tunjuk. Lu sekarang saya mau tahu. Wan Azri bin Wan Deris. Lu kaya luar tabi'i ni, luar biasa ni. Daripada mana lu dapat duit, brother? Lu jual apa bontok lu? Takkan bontok lu ada emas kot dalam tu sampai lu boleh jadi kaya macam tu? Dia ada tanah banyak tu. Apa? Aduh, saya dengar pun. Ya, dia ada tanah banyak dekat Greek sampai ke Greek semua tanah dia beli sana sini. Merata dia beli. Merata. Najib tak bayar dia lah Zila. Kau jangan tipu lah Zila Aziz. Aku orang Najib lah. Aku kerja dengan Najib. Najib tak bayar dia. Najib tak pandang pun muka dia. Najib respect the only blogger yang betul-betul dia suka nak bersembang, nak bercakap adalah Parpu Kari. Which is me. Salim, saya sekarang kalau saya jadi dia, saya tengok awak ada harta banyak macam ni. Kasut saja dah boleh bayar hutang-hutang untuk mahkamah yang boleh saman kepada awak, Salim. Dah mampu awak bayar. Betul. Saya keluar harta ni. Memang dia dah keluar, Salim. Dia. Tak, aku tak payah keluarkan duit. Aku letak kasut aku je sebagai cakaran. Kereta aku ada. Lepas tu aku boleh tunjuk lagi pakaian aku semua lah. Tak apalah. Tak apa. Ini je cukup. Cakaran ni cukup untuk aku nak bayar dia punya saman. Saman. Semua kita ramai-ramai 1, 2, 3. Saman. Dia duk tengok ni. Dia duk tengok kita ni. Dia duk tengok. Bukan dia tak tengok. Salim fitnah kata bini kau JRO ya. Kau punya sial kau Gomo. Kau pergi dekat siapa ni? Siapa yang pergi offline? Oh Kak Syah, okey. Kau pergi dekat apa nama dia R&B Sandakan. Kau jumpa JRO, kau bawa balik. Kawan kau sebelah ni duduk tidur. Single twin kan. Dia tidur. Kau tutup perempuan tu kat sebelah kau. Sebelah dia. Dia tangkap gambar hantar kat aku bro. Bro, dengar sini. Wan Azri memang degis. Lepas tu apa kau buat? Sudahnya budak perempuan yang kau tutup malam tu kau jadikan bini. Nama dia Onang. Sembang. Ada gambar tak? Ada gambar tak? Tak apa. Kau sabarlah. Nanti kita carilah. Tak ada masalah. Kau ingat? Tunjuk bukti. Tak payah tunjuk bukti. Kau saman dulu. Semua bukti boleh tunjuk. Ini banyak orang nak minta request naik. Aku tak faham lah kenapa Nak bagi naik ke Datuk? Siapa dia? Tak tahulah. Aku tak kenal nama ni semua duk minta nak naik ni. Aku pun tak tahu. Aku tak kenal lah. Kalau macam korang aku kenal lah. Suhaimi Zainuddin ni siapa? Ni geng kita. Geng saya tu. Baik. Saya bagi naik. Tak, naik cakap Assalamualaikum. Saya tak pernah masuk lagi dalam live hari ni. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ini baru orang cakap baru pertama kali Datuk Seri saya kenal Ramon Hussein saya punya tim. Jebat saya punya tim. Harun Shah biasa tengok. Okey, jadi tak apalah. Saya nak. Oh, itu UMNO ni. Yes. No. Silakan. Kau tanya apa kau nak tanya? Kau tanya bro. Kalau kau nak tanya, kau ada keraguan ke kau nak tanya ke apa, kau tanya je. Kau tanya apa? Jadi hari ni saya nak duduk dalam room ni sementara untuk saya orang cakap salam kenal saya. Okey. Baik. Okey, saya nak share satu video. Di mana Jangan Salim, jangan lagi. Tunggu dulu. Bukan, Jangan Salim, jangan. Bukan. Ini video adalah tentang kalau orang nak kenal siapa Datuk Salim Datuk Salim mute mic. Saya nak bagi dengar ni kawan you cakap ni. Sebab dia tanya, kenapa Salim ni suka sedekah kat orang? Mai aku dengar. Kau kena dengar ni cerita kebenaran. Dengar Boleh Datuk, saya minta okey. Hello, morning. Saya Datuk Vijay Saya tengok TikTok ni panas. Saya baru balik dari Jepun. Lepas balik Jepun saya tengok sini Papa Gomo hantar Salim hantar Papa Gomo. Pagi tadi saya tengok Jebat pula hantar Salim. Cakap pasal kita punya jual ayam semula. Okey. Saya kenal Salim tahun 2007. Dia duduk hotel saya. Dulu saya ada hotel dekat Times Square. Dia duduk hotel saya. Masa tu dia tak ada duit pun. Masa dia susah, tak bayar duit hotel pun. Tapi orang minta sedekah, dia bagi juga. So, saya lihat dia dari situ. So, kita orang minta sedekah, kita bagi RM1, dia bagi RM10. Tapi dia, kalau dapat 50, dia bagi 50. Dapat 100, dia bagi 100.
So perangai dia macam tu dari 2007. Saya kenal dia dari 2007 di dulu hotel saya. Lepas tu dari situ kita jadi partner, kita buat ayam masa PKP. So masa PKP banyak rakyat susah, tak ada beras, tak ada duit makan. Okey, kita bagi lebih kurang 800,000 nilai bagi helper kepada semua. Kita gunakan duit SM Chicken Boss. So Salim pun tolong banyak. Dia cakap tu tak apa, bagi je. So Salim ni suka tolong dari dulu bukan sekarang. Sekarang dia memang lebih lagi dia buat lah. So nama Sultan Pemurah memang lekat untuk dia lah. Dia memang Sultan Pemurah dari dulu. Kalau kita ada 1 juta, kita akan jaga keluarga kita akan beli rumah, kita akan jaga kita. Tapi dia tak. Kalau dia dapat 1 juta, dia habiskan 1 juta sedekah orang. Kalau dia dapat 10 juta, dia pun sedekah orang. Saya kenal dia Salim dari 2007. So rakyat boleh nilai macam mana Salim. Okay, siapa dia, apa dia buat. So dia punya personal life saya pun tak pernah tanya. Okay, tapi dia suka tolong rakyat. Orang yang susah, dia mesti akan tolong. Dia suka hantar orang pergi umrah. Saya pernah tanya dia, bang, kenapa you rugi duit macam tu, sedekah semua, hantar orang umrah semua, lagi baik dia simpan tu duit. Dia cakap, tak apa tu, ini Tuhan bagi, kita tolong orang. Dia cakap macam tu. So saya dah beritahu sikit lah tentang Dato' Seri Salim lah. Kalau saya tak beritahu, saya bukan kawan. Okay, saya kawan dia memang baik, dia memang Sultan Pemurah, dia memang suka tolong orang. Okay, good luck. Saya menjadi saksi yang mana Datuk Seri hantar jemaah umrah, jemaah yang komen baik dekat TikTok pun dapat pergi tunai umrah. Dan Datuk Seri bagi duit cash ke tangan saya untuk bagi kepada jemaah-jemaah on the spot. Dan Datuk Seri hantar baku makan untuk saya agihkan kepada masa-masa banjir di Kelantan. Saya saksi hidup. Saya pun juga Sin saksi hidup Sin. Bantuan-bantuan yang Datuk Seri salurkan di kampung saya untuk golongan-golongan yang memerlukan, termasuk juga ratusan naskah Al-Quran untuk anak-anak asnaf yang disumbangkan. Saya antara saksi hidup. Apa yang nak dinafikan lagi? Tak, saya tak faham kenapa dia marah dengan orang yang membantu orang susah, kan? Bagi apa nama dia, bagi sedekah, bagi bantuan semua. Kenapa dia marah? Betul. Datuk, Mike, Datuk Mike. Saya nak jawab benda ni kerana dia tidak suka saya bagi gig kepada Abang Salim, kepada Mak Usik, kepada Cepat, kepada sahabat saya semua di sini dengan apa dia? Dia tidak rasa puas hati, bermakna dia rasa saya ni sokong kepada ini. Iyalah, semua buat kerja baik kan. Yang nampak baik kata baik. Kalau saya jahat, hanya Allah saja boleh menentukan sama ada duit itu haram atau tidak. Kalau duit itu haram, maka jemaah-jemaah tidak sampai ke tanah suci. Tapi kenapa jemaah-jemaah pergi dan balik sihat? Saya pun kadang-kadang sampailah ke Mekah pun dia hina saya kadang-kadang. Allahu Akbar, apa nak jadi dengan dia pun saya tak tahulah. Sebab tu saya tengok keluarga dia dan dia, Allah turunkan kifarah dengan doa-doa 3 tahun setengah. Semayang baca kunut nazilah, tapi tak jatuh-jatuh kerajaan. Allah jadikan kuat lagi Perdana Menteri kita. Adakah benar atau tidak? Silakan. Betul. Dan hari 2-3 hari lepas kita digemparkan Ahli Parlimen Perikatan Nasional Kedah ditangkap oleh SPRM kerana isu rasuah lembu feedlot. Jadi memang betul. Salam 500,000. Salam 500,000. Maka betul lah dalam pimpinan Perikatan Nasional banyak lembu. 2-3 lori. 2-3 lori calon bakal Perdana Menteri. Ya, betul. Pada Perikatan Nasional pun hantar lori. Tak dengar Datuk Seri? Datuk Seri mute tu. Datuk Seri mute. Adakah patut Mak Husin dia kata Salim ni buka kelab malam semua, ada share semua.
buktikan saya buka kelab malam yang ada lesen dan ada nama saya dalam SSM. Itu dia fitnah. Kenapakah semua nak dengar? Ini saya cabar. Kalau dia dapat bukti syarikat itu adalah syarikat saya nak bagi dia 1 juta. Kerana fitnah itu duit, saya tak heran. Tapi kalau fitnah itu, sebab itu Allah tunjukkan dia ini kifarah, muka dia tengok macam betul-betul syaitan, Papa Bomo, macam babi hutan kan. Macam itulah jadi dia. Betul. Sebab itu dia terlalu fitnah orang. Saya duduk Sungai Buloh 5 tahun, kepala bapak engkau dengan mak engkau pun kau tak hormat yang melahirkan kau 9 bulan. Sebab tu saya kata bukan salah ibu engkau mengandung. Salah kau mengandung daripada perut babi. Kau bukan manusia sebenarnya, Papa Bomo. Kau keluar daripada bontot babi. Sebab tu kau kena Ramlah. Dengan Ramlah. Saya cukup menyampah dia, cuba menggaduhkan. Cuba bayangkan, dia kata bodyguard saya tak suka saya, sedangkan mereka bekerja dengan saya betul-betul bersungguh-sungguh. Dia cuba dengar seorang dua orang yang menyokong Perikatan Nasional di kampung saya ada puluhan ribu. Wah, dia rasa megah. Orang yang tidak sokong saya memanglah mengata kat saya seorang dua orang. Kau boleh lawan dengan puluhan ribu. Kalau aku nak jadi sekarang menteri, tapi aku tahu kedudukan aku tidak mampu dengan tidak ada pelajaran, aku tidak malu dengan buta huruf, tapi aku tidak buta hati. Ya, aku tidak buta hati. Kalau bodyguard Datuk Seri tak suka Datuk Seri, saya nak jadi bodyguard. Samalah aku pun. Betul. Baju pun Datuk Seri beli, kasut Datuk Seri beli, seluar Datuk Seri beli, bodyguard semua dijaga. Itu betul, Mak Hussein. Apa yang saya pakai, dia orang pakai. Apa yang dia orang keluar makan pun saya bagi. Bonus 1 hari saya bagi 100. Dia iri hati sebenarnya. Kenapalah saya buang duit banyak sokong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak sokong Tun Mahathir. Saya sokong Tun Mahathir. Saya kesian tengok dia dibuli oleh engkau, Papa Bomo. Yang kau rampas duit dia. Kau inayakan dia. Hari ini kau tahu, Papa Bomo, Tun Mahathir dah keluar kenyataan kes mahkamah 40 bilion itu. Tun, saya bilang jangan takut kes mahkamah, undang-undang dunia, undang akhirat yang takut, Tun. Datuk Salim, jadilah kembali ke jalan Allah. Marilah bersama dengan Perdana Menteri. Jangan dengan celaka binatang ni. Binatang ni adalah penjahat, mukrif. Kau boleh menjadi pemimpin. Apa kau nak takut? Datang kepada negara, jumpa Perdana Menteri, bagi balik duit negara sedikit, bagi kepada orang miskin. Masya Allah, keluarga syurga kau akan dapat balik. Jadikan kita jangan takut kepada Papa Bomo ni. Siapa? Dia anak yatim Yahoo. Israel punya bapak dia lah tu. Sebab itu dia jadi macam mana kita boleh mendengar seorang binatang buas ganas dalam Malaysia ni yang menghina Perdana Menteri. Yang Perdana Menteri, saya pernah tanya kepada Perdana Menteri, memang saya baik. Saya tanya kepada Datuk Seri, pasal apa Datuk Seri tak mengusahakan dia, Salim? Aku pernah diinayakan duduk puluhan tahun di dalam penjara. Aku tahu anak aku besar tanpa aku. Adakah aku nak tengok dia? Masya Allah, Datuk Seri kata macam tu. Dia tak nak inayakan Papa Bomo kerana Papa Bomo ada anak yang istimewa dan isteri anak-anak saya dengar dari situ. Itu yang saya masuk dalam gelanggang terus. Saya tegur kepada Perdana Menteri, baik, terima kasih. Baru saya tahu hati budi bicara Datuk Seri ini. Seorang insan yang menerima Allah. Sebab itu, walaupun dihina, dicaci, Allah sayang dia. Sampai Allah pelihara dia untuk menjaga negara Malaysia ini dengan baik ekonomi. Tapi orang ini cuba nak musnahkan. Adakah rakyat kita susah hari ini? Saya nak tanya Kak Salim, semua rakyat boleh makan, boleh pergi restoran, boleh pergi hotel, boleh pergi shopping kompleks, membeli belah. Ekonomi terbaik dalam negara. Sampai Donald Trump datang sini pun dia kata ada matlamat yang jahat. Senarkan Donald Trump tengok ringgit Malaysia sehingga jatuh US. Dia takutlah kepada Perdana Menteri Malaysia. Dia cuba nak berbaikkan. Dalam masa yang sama dia baikkan, dia bercakap supaya selamatkan Palestin. Jangan kamu tunjuk hero. Saya akan jatuhkan duit kamu lagi. Kita tak tahu dia berunding bagaimana. Betul tak? Betul. Mungkin Donald Trump rasa ketakutan sehingga Donald Trump yang nak datang ke negara ini terhegeh-hegeh kerana melihat Perdana Menteri yang menjaga keamanan negara sehinggalah dunia memanggil untuk menjaga ekonomi mereka. Perdana Menteri panggil untuk nasihat kepada negara mereka sendiri. Cuba bayangkan, kita sebagai rakyat bangga. Tapi kenapakah Papa Bomo ni
Saya tak faham dengan dia betul-betul kecacatan dia ni, tidak puas hati kepada Perdana Menteri sebab dia nak tunggu rupanya 41 bilion itu. Kalaulah Tun Mahathir menang boleh dapat kat dia 5 bilion saya rasa. Betul lah tu. Tapi Itu. sekarang tengok Datuk. Dia lari dah, dia pergi kat Najib pula. Dia nak lari pergi kat Najib. Tapi hati-hati Tun. Tun tengok orang macam ni, talam dua muka ni. Ya, tadi dia sudah cuba nak swing. Ini orang-orang UMNO. Jebat Mausen dengan Suhaimi ya, korang-korang orang-orang UMNO. Aku nak bagi tahu korang hati-hati sikit dengan ular kepala dua ni yang bernama Wan Azri bin Wan Degis ni. Sekarang ni nampak yang seolah-olah dah ada sinar yang Datuk Seri Najib maybe akan keluar. Kita tak tahu ini adalah ketentuan Allah kalau sekiranya Allah kun fayakun, jadi maka jadilah ia Jadi dia dah nampak macam benda tu ada. Jadi bila pula Tun pula sekarang dah terpalit dengan 40 bilion, di mana Tun sampai hari ni Tun Mahathir tak ambil apa-apa tindakan terhadap Yahoo Finance dan MSN News. Okey, 40 ke 45 bilion USD di-convert kepada duit Malaysia adalah 165 bilion. Okey, ini benda dikata hearsay tapi dia tak saman. Sedangkan Wan Mahusin, Jebat, Suhaimi, satu ketika dulu berapa ramai orang yang menyuruh Najib Razak Datuk Seri Najib Razak untuk saman WSJ, Wall Street Journal, ingat? Bila Najib kata Selasa depan daerah menganjing apa semua kan. Kenapa Tang Tun sekarang ni dia biar dia kata hearsay? Kenapa bila Anwar kata engkau kaya, engkau saman Anwar? Saya confused. Kenapa tak nak saman MSN dengan apa semua? Tetapi tu saya nak bagi tahu. Apabila kalau Anwar punya lawyer pandai ni, dia ambil cerita tu, kan dia ambil daripada sana punya Yahoo tu, dia bagi letak dalam kes mahkamah ni, habis kes kena buang. Because the burden of proof sekarang ni terhadap Tun Mahathir. Dia kena bagi tahu kan, oh mana kau dapat duit ni, betul ke ni? Kalau tak, kenapa kau tak ambil tindakan? Damn son. Dia nak jual. Masya Allah. Cuba tengok dia kejut kepada Mak Husin dengan tim-tim yang ada. Kau orang ni harus patut berhenti sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nanti bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jatuh, kau orang semua boleh tahu untuk minta tolong pada dia. Wah, bermakna kalaulah pembangkang jadi kerajaan, dia yang berkuasa. Tengok belum apa-apa dia nak hukum rakyat macam mana. Aduh, aku pegang kuasa lah pun, aku berbaik pun dengan Perdana Menteri, tak pernah aku gunakan kuasa aku. Walaupun kau report 3 report tu, aku sebut nama Papa Bomo, polis pun tak bodoh. Takkanlah polis nak panggil babi hutan tu tolong babi hutan, tolong Salim buat report atas nama babi hutan. Nama engkau bukan Papa Bomo, babi hutan, bodoh. Nama engkau sendirilah tahu. Engkau pernah mengaku diri engkau bukan Papa Bomo. Bodoh punya orang. Betul. Kau ingat polis bodoh kan nak ambil tindakan? Aku nak ambil kat Datuk Salim. Datuk Salim tanya, siapa nama Papa Bomo? Kau tunjuk dalam IC siapa dia? Malu pula polis hari tu. Sebab tu polis tak bodoh. Polis Malaysia cakap. Tapi dalam kenyataan jaminan di mahkamah tu, dia sendiri dia mengaku dia ada anak autism, mengaku untuk dikurangkan jaminan. Lepas dia ada anak autism Ya, dia mengaku dalam surat khabar. Yang bungsu Salim, anak dia yang bungsu. Anak dia. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tak saman, tak ambil tindakan kepada dia sebab fikir tentang Datuk Seri cakap tadi. Ada anak autism yang saya tak tahu pasal anak autism dia sebab dia tak pernah tunjuk anak kecil dia. Tak pernah. Dia yang mengeluarkan kenyataan di dalam mahkamah ketika mengurangkan jaminan. Lepas tu kalau dia guna alasan Salim Papukari nak sama Salim tak ada duit. Kenapa dia tak guna alasan yang sama ketika ketua polis negara ketika itu saman dia? Kenapa dia nak layan? Betul. Ramai orang untuk saman dia. Salim, duit tak ada. Kasut yang berapa ratus ribu Mak Husin. Pasal apa dia tak mau saman Mak Husin? Itulah dia cakap Salim tak ada duit. Dia takut. Kenapa dia tak guna alasan dia tak ada duit juga? Tag semua Papa Bomo takut. Tag estate Papa Bomo penakut. Ya. Tak, saya nak tanya, dia kalau bila hakim jatuhkan hukuman aku bersalah, aku fitnah, maka hakim akan hantar bailiff ke rumah saya untuk menilai. Bila kalau saya tak ada duit kan, dia menilai berapa aset saya ada, untuk berapa yang kau menang tu, semua barang dia boleh jual. Rumah dia besar boleh jual. Terima kasih mana sokong Papa, terima kasih.
Takut lah Gomo. Kau cakap lah takut. Aku tak tahu kenapa dia takut dengan aku lah Muhammad Hussein. Dia tak nak bagi aku bercakap Muhammad Hussein. Damn son. Tapi saya sedekah di Indonesia pun dia marah. Apalah punya orang ni, ya Allah. Sebab rahsia dia sangat banyak. Saya minta orang doa. Salahkah saya kesian orang miskin? Salahkah Mak Hussein kita ada rezeki Allah bagi? Allah bagi lebih banyak kat saya bila saya bagi kat orang miskin. Apakah Allah itu tidak betul? Apakah Sebab Papa itu Bomo janji. yang betul? Sebab itu janji Allah. Selagi banyak kamu memberi, Allah akan tambah nikmat. Betul. Sebab tu tak ada orang miskin bila dia menderma. Hanya Papa Gomo saja yang minta duit orang. Ya, Mak Hussein, ya, Mak Hussein. Baiklah Mak Hussein, tapi itulah Mak Hussein. Kau betul Salim, saya nak cakap engkau ni paling hebat punya orang. Kau sebut nama dia betul. Kau minta cabar dia saman engkau, tapi kalau dia tak saman dalam masa 3 hari, kamu Papa Bomo tutuplah Facebook kamu, TikTok kamu menyokong pada Perdana Menteri. Sebab apa? Kau tipu kata Salim tak ada duit. Salim rumah dah pindah, duduk flat. Tapi Salim ada duit tau. Kasut dia dah mampu bayar untuk saman kamu. Papa Bomo, kalau kamu menang, Salim mampu bayar. Salim mampu bayar tak Salim? Tak mampu. Gomo, aku duduk rumah sama Gomo. Ingat tak belakang tu Gomo, langsir tu? Langsir tu menjadi sejarah. Gomo, tengok Gomo, tengok. Oh. Sama, rumah sama, kursi sama, semua sama. Mana dia main makan buta kan Salim? Dia main kira makan dia kat rumah ni. Makan buta je lah dia ni. Betul lah tu. Tapi bermakna Salim tahu banyak maklumat dia lah. Sebab tu video tu simpan Salim. Video yang Salim tunjuk dekat Lesteran simpan elok-elok tu. Ya. Rupanya maklumat Salim pun pandai. Satu hari dia, Salim dah tahu dia akan inayakan Salim Tak, dia bukan macam ni. Dia bila dia buat ni, orang datang cari saya. Orang datang cari saya. Orang bagi information, orang duk cari. Salim dia macam ni. Saya kata jangan fitnah, saya mau bukti. So maka terjadilah. Mama, Lela. Salim, awak tolong jelaskan apa selalu kamu duk goyang tu bermakna lembik ada. Tak boleh naik. Lah ni. Tak boleh naik macam ni. Dia full. Naik lah. Tak boleh naik. Patutlah dia pegang Ramlah punya naik jadi Ramlah yang Ramlah itu tu dia. Itulah. Damn, son. Aduh, korang dah tak boleh buat apa lah Gomo. Dia macam ni lah Gomo. Betul lah aku cakap. Kau sebaik-baiknya kau tutup padam lah semua kau punya Facebook ni apa semua. Jangan malukan diri kau lah. Kemaluan yang amat memalukan hari ni apabila Datuk Seri Salim masuk dalam tu kau tak lihat. Dan saya cukup terkejut Harun, Wan Mak Hussein, Suhaimi, Jebat, Kak Syah ni semua. Adakah menjadi satu kesalahan mengambil anak angkat lelaki? Ya Allah, ya Tuhanku. Dia pakai hukum mana? Tun Mahathir. Pasal apa lah you punya panglima ni bodoh nak mampu Tun. Kesian dekat Tun. Saya kesian dekat Tun. Saya betul-betul lah. Betul walaupun semua marah Tun dengan kes Tun tu. Tapi itulah kerana dia semua bala Tun dah habis terbongkar semua kan. Bagus juga Allah turunkan kifarah pada ni supaya Tun kembali ke jalan Allah bersama dengan kerajaan dan minta maaf kepada rakyat. Duit tu share dengan rakyat. Duit tu share dengan rakyat Tun. Share dengan rakyat mungkin Allah ampun dia, betul tak? Pulang balik. Itu pulang kepada rakyat, Allah akan ampun balik semua benda ni. Takkanlah kerajaan zalim nak bubur Tun dalam penjara. Tak adalah Tun, saya rasa Anwar tak zalim macam ni lah Tun. Cuma yang zalim ni, yang cuba lawan Tun selalu ni, ya, lawan ni kerana Tun dia suruh hentam Anwar Ibrahim. Itulah kezaliman Papa Bomo ni. Sebab hari ni kita tengok Papa Bomo bukan lagi anak lelaki. Salim kata tolong saman Salim. Dia ada duit banyak. Dia mampu jual kasut tu bayar saman dia. Jadi apa lagi Papa Bomo? Kau jadi anak jantan sikit. Jangan kau apa yang kau urut Ramlah ni kau bawa dalam mulut kau. Akhir kata apa yang Ramlah buat di belakang kau. Kau nak tahu Mamat Pinen punya suara ni lagi gegar lah baruah kau. Celaka kau betul. Kau ni tutup Facebook kamu, tutup TikTok kamu, tutup semua. Jangan bila saya tak ada baru kau nak cakap pasal saya. Dayus lah kamu ni. Betul dayus. Wah, bila saya tak ada dia sebut nama saya. Ada Salim, ada Salim. Saya dengar saja orang hantar saya share. Terus saya masuk.
Terkejut ya? Ini bengong punya orang ni, bodoh. Bila saya tanya pasal Ramla, dia muka macam nak menangis saya tengok. Ni, Papa Bomo, tolonglah Papa Bomo. Kalau kau tak mampu kan nak saman Salim, kau tutup Facebook kau. Ada setuju tak rakan saya di sini? Cepat, tak setuju tak? Setuju tak? Setuju sangat. Setuju. Tapi dia boleh katakan Mak Husin, dia boleh kata tim-tim yang ada dalam ni, janganlah sokong Rain, datanglah kembali kepada jalan yang betul. Jalan betul kepada siapa? Kau nak suruh jalan betul kepada siapa? Kepada engkau. Kepada dia. Yang sonsang, yang betul-betul kau menjahanamkan negara, lelaki yang nampak mafia, badan besar. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Dia fitnah saya duduk dalam penjara. Adakah kamu boleh tanggung? Yang saya tidak pernah duduk dalam penjara. Saya buka kedai arak, dia nak menyakiti hati rakyat supaya pengaruh marah kepada saya. Tapi hari ini saya bukti, saya cabar nak bagi dia 1 million. Sekiranya syarikat yang saya buka arak dan juga saya kena tangkap dia. Kena tangkap di Sungai Buloh, saya duduk. Kononnya dia nak ambil hati rakyat. Oh, Salim ni penjenayah. Penjenayah ni kamu ada banglo. Papa Bomo jual dadah. Papa Bomo yang 200 lebih orang yang kena tangkap tu kata Salim dia ada share di situ. Share. Otot-otot. Gay spa dekat Coket guys. Gay spa kat Coket. Dah mana ni? Tuala berdarah, tuala berdarah. Mana ni? Saman Salim. Tuala berdarah. Sorry Jebat. Sorry sahabat saya. Sorry Mak Husin. Sorry semua. Saya minta maaf. Saya turun dulu sebab hari ni yang paling lama sekali saya duduk dalam TikTok. Saya dah paling tinggi 20 minit kerana syaitan bertopengkan manusia tu. Saya berdebat sampai dia tak boleh jawab. Akhir kata kepada Papa Bomo tadi, kau tunjuk bukti yang kau tidak bersalah. Kau ini adalah difitnah oleh Salim. Saman Salim kalau kau anak laki. Akhir kata kalau kau anak laki, saman. Yang mana sokong Papa Bomo, tolong beritahu kepada Papa Bomo, saman kepada Cili kasih taruh. Damn. Dah mau ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cili kasih taruh. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Thank you so much. Tuan-tuan dan perempuan, sekarang kita mau tanyalah kan. Berani tak berani? Berani tak berani kena? Papa Gomo anak babi, betul Syafiq, saya setuju. Papa Gomo memang anak babi. Dia memang babi lah dia. Memang. Tapi apa pun Kak Syah ini hari saya rasa punya seronok lah. Saya tadi tengok live dengan bini saya tau. Bini aku gelak terkekek dia kata kan, damn, bila sebut saya Ramla tutur kau belakang. Wow. Terbaik. Azaru, are you still there? Itulah Kak Syah tadi dah panggil Azaru. Tertidur kot. Mungkin lah. Aku tengah live dekat TT sekali ni. Dekat aku punya tele. Kan? Korang cukup tapi ada Azaru? Ada. Tengah seronok dengar cerita daripada Datuk Seri Salim. Okey, kenapa Azaru tak naik? Sebab Azaru kena report 7 hari kena down account. Oh, lupa. 7 hari Lepas tu saya punya account pula, saya kena 2 account hari ni saya kena. Permanent ban saya dah appeal lah. Salim Iskandar dengan apa nama dia? Parfu Kari. 2. Dan Kak Syah baru selesai. Selesai apa? Baru boleh naik lah. Selesai ban Tengok ada orang dia kata apa, dia kata sini. Dia kata Salim punya botol sos tiram orang bijak pakai fakta. Aku nak tanya kau lah penyokong Walabot tolong bagi tahu aku fakta mana yang Gomo pakai setakat ni. Tadi dengan Datuk Salim tu dia bersumpah kalau korang Islam Melayu wala butuh bodoh-bodoh ni semua. Betul ke cara dia bersumpah tu? Dia main-mainkan sumpah tu macam tak ada value. Sebab itu aku cakap Wan Azri bin Wan Degil ni agama tak ada. Dia jadikan agama tu sebagai topeng dia supaya dia boleh pengaruhi orang Melayu. Itu je. Bagi dia, kita kenal dia daripada 2008. Dia atheist, dia tak minat. Dia kata agama-agama ni semua tak minat. Saya baik balik dengan dia sebab dia kata Pak Ayub tu adalah guru dia. Jadi bila aku tengok ada janggut semua, dia dah dapat Allah, aku seronok lah, aku pergi peluk dia dengan... Rupa-rupanya celaka ni gunakan Pak Ayub untuk nak kejar glamour. Dan dia, aku ada audio, video yang dia tolak dia punya guru tau. Dia maki hamun dia punya guru punya bini tau. Dia pergi serang guru dia semua. Ini mana punya celaka, punya lahanat punya manusia macam ni. Guru agama yang kau belajar ilmu tu kau pergi tutuh balik. Lepas tu duk cerita pasal main sumpah. Dia ni betul-betul kafe yang jenis lain level dia lah. Damn.
Damn weh. Teruklah korang. Macam mana korang boleh sokong dia weh? Tak takut ke korang ni? Dah lah dia gay kena tutur dengan Ramla. Aku cabar saman aku, dia kata aku tak ada duit. Pakai aku jual kasut aku je boleh sama bayar saman dia dah. Cukup. Itu je aku bagi sikit, lain tak payahlah nak tunjuk. Itu kalau dia menang. Kalau kau menang lah. Kalau dia menang. Kalau grup tawul putih berdarah ke ni? Betul. Brother, grup tawul putih berdarah tu adalah spa otot tu dimiliki sebahagiannya oleh Gomo. Faham? Ya? Itu pasal dia tuduh sekarang ni Kak Syah, dia macam tau, blogger jenis level Gomo ni dia macam ni. Dia bila kalau dah kantoi apa dia akan buat? Dia akan divert cerita tu dengan kata, Datuk Salim ada pub, arak apa semua. Kita minta bukti mana tak ada. Tapi dia tak nak cerita ulas langsung pasal otot-otot tu kan. Otot-otot. Damn son. Lepas tu kau pula kata tak tahu hukum mana entah. Kenapa Datuk Salim ambil anak angkat lelaki? Aku tak tahu pula kalau kita ambil. Aku pada anak angkat lelaki. Apakah aku berkunyit anak angkat aku? Sekarang bahaya lah. Sekarang nak ambil anak angkat pun tak boleh lah weh. Aron, apa punya celaka ni Aron? Orang Hussein, kembar lelaki pun tak boleh sekarang. Kembar lelaki pun tak boleh, bahaya. Nanti kau kembar lelaki kan? Bang. Kalau anak angkat lelaki tak boleh, takkan nak ambil anak angkat perempuan? Betul. Takkan nak ambil anak angkat perempuan. Takkan nak ambil anak angkat perempuan, betul. Kau gila ke? Anak perempuan macam mana? Salim. Ya. Sebab itulah Ramlah petang boleh jadi lelaki, malam boleh jadi perempuan. Ramlah malam sebab boleh jadi perempuan, petang boleh jadi lelaki. Sebab dengar dia cakap tadi, kenapa ambil anak angkat lelaki? Aku jadi confused. Habis dah kena ambil aku dengan bini aku macam tak boleh ke ambil anak lelaki? Anak angkat lelaki? Maknanya dia kena ambil anak angkat lelaki, mesti dia kena kunyit anak angkat dia. Apa punya bodoh. Saya ingatkan tadi brother, dia ada bukti, ada video ke, audio ke, ada orang tu datang dengan dia ke. Apa dia? Aku yang paling tak tahan sekali Salim. Macam mana kau kenal Salim? Macam mana kau kenal dengan Anwar Ibrahim? Datuk Seri pusing kiu sikit je. Macam mana kau kenal Tun Mahathir? Aku tak kenal Tun Mahathir. Aku pun tak kenal Anwar. Jam. Macam tu yang kena putar kan? Macam ni kan TikTokers? Gila weh. Apa punya bodoh lah. Macam mana orang boleh percaya dekat dia ni tapi sebenarnya kalau kat bawah ni ramai tak percaya. Yang ni semua ni askar-askar upahan budak-budak yang level-level. Mungkin dia pengedar lah kot. Dia ejen-ejen bawah kaki dia. Bukan aku kata Datuk Salim kata dia pengedar. Gomo, duit kau dapat mana Gomo? Aku masih lagi nak tanya. Aku kenal dia, aku nak tahu mana dia dapat duit tu. Dia macam mana dia jadi kaya. Sampai hari ni tak boleh explain Wan Hussein. Kau tengok rumah dia Wan Hussein kan? Rumah dia macam mana besar. Kereta mewah dia semua nampak kan? Itulah ketika Dr. Ashraf hantar LOD tu. LOD, yes. Ya. Bukan My Melody sayang, LOD. Letter of Demand. Melody. Dia kata My Melody. Siti, dia bukan artis. Dia bukan artis Siti. Dia bukan artis. Bukan, tu Laila. Laila yang cakap tu. Nyampuk je Nyampuk je kerja Laila ni. Bapak dia cakap je dia dengar My Melody katanya. Ya, Laila. So itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni saya sangat happy lah. Saya sangat-sangat happy. Kan? Ini hari dah dapat. Semua nak cakap dah. So korang nak cakap apa lagi cakap? Aku dah tak ada apa dah. Aku dah puas hati dah. Dan aku menanti saman daripada Wan Azri bin Menderis. Tu. Cepatlah sikit. Tu. Damn son. Mak Hussein, rasanya bulan ni dia ada kes lagi kan naik mahkamah? Bulan ni bulan paling sibuk bagi dia lah. Ya betul. Sibuk bagi dia. Ya. Dia kena stres tu. Duit bayar ikat jamin. Tapi hari tu dia cakap dalam Walabot dia dah dapat collection daripada QR code apa semua untuk wang jaminan dia yang Walabot contribute 100,000. 100,000 dan dia panggil aku apa? Peminta sedekah QR code. Aku buat cili kasih taruh. Tally aku yang sendu 1,000 lebih je orang. Dia kata aku buat cili kasih taruh untuk nak cari duit. Damn. Lepas tu aku ada minta sedekah ke Kak Syah? Tak ada.
Tapi yang minta sedekah sekarang siapa setiap-tiap hari? Cikgu Bat, Gomo. Hari-hari minta sedekah. Asraf 3 bini satu lagi celaka ni Lahanat ni. Kau saya nak tanya kepada Perikatan Nasional. Ini pas lah especially. Pasal tu dah gone dah. Pas. Korang nak ke bersama dengan orang yang manusia macam ni? Seorang lelaki yang memanggil gelar diri dia Islam tapi mainkan sumpah macam tu je. Saya minta simple aja. Tolong saman saya kalau saya tipu. Dia kata Cikgu Bat minta mitigasi lah celaka. Kau tahu ke tak tahu cerita ni? Cikgu Bat pun dah lari dah, tinggal Zul Amali tu. Punai tenggelam tu, tukang kanting tu. Tu, sembang banyak lah kau. Lagi satu aku nak ingatkan kepada Walabot seorang lelaki yang tak reti mengambil wuduk. Ni, saksi Wan Ma Hussein. Ya? Siapa yang ajar dia untuk mengambil wuduk Wan Ma Hussein? Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Dengar. Dr. Ashraf Wajdi Dusuki ketika dia menjadi Esko Pemuda UMNO. Maknanya tahun bila tu? 2018? Lebih kurang lah. 2018 baru dia belajar untuk mengambil wuduk. Maknanya kalau wuduk pun tak tahu semayang kau jangan cerita lah. Gomo otot-otot. Damn you. Gomo otot-otot. Panggil dia Gomo otot-otot je senang. Otot-otot. 2017-2018 lah macam tu lah ya. Dia baru belajar ambil air semayang. Baru belajar nak semayang. Itu dah rupanya. Lepas tu Walabot kata adalah pembantu Imam Mahdi je lah. Imam Mahdi 100 tahun tu yang ada 40 bilion. Aku tak tahu Imam Mahdi dalam hadis tak pernah kata Wan Ma Hussein yang Imam Mahdi ni bilioner. Hari ni tadi adalah kita suspek memang Walabot lah yang menyatakan Tun M Malikul Zaman kat dalam dalam room kita dekat CKT. Serius ah? Cerita sikit. Yes. Ada masuk tadi siapa nama tak ingat lah. Lepas tu biasalah seperti biasa ramailah admin kita akan bantai lah kan. Sebab nak katakan Tun 100 tahun Malikul Zaman and then dia kata because of that. Tapi kalau 40 bilion tu Malikul Zaman tang mana pula? Tu je soalan dia. 40 bilion bukan ringgit 40 bilion US dollar. Harga duit Malaysia tu 160 bilion. Korang tahu tak? 1,600 juta. Ya? 165 bilion ringgit Malaysia. Takkan Wan Ma Hussein, kalau aku tuduh kau duit banyak macam tu, kan? Engkau seorang bekas, kau adalah bekas Perdana Menteri. Takkan kau duduk diam je Wan Ma Hussein. Sedangkan bila Anwar kata kau maha kaya, kau ada duit bilion, 3 bilion apa semua kan? Sikit je tu apa Anwar sebut. Engkau saman dia. Ini Yahoo Finance dengan MSN News menyatakan bahawa Tun Mahathir adalah top 7, nombor 7 paling kaya dalam Malaysia, dalam dunia sepanjang zaman. Macam mana kita nak cakap? Tolong bagi tahu aku sikit. Tolonglah. Ni Harun, Wan Ma Hussein. Jangan tidur. Korang ni masuk dalam room jangan tidur. Korang mesti tidur ni. Dia takut lah kan. Contoh. Kalau dia guna alasan dia tak ada duit. Rumah dia besar. Kata dia banyak. Kan? Dia tak boleh nak nipu. Betul. Tak, sekarang ni aku dah pelik yang Tun Mahathir ni. Dia punya lawyer Rafiq Rashid kata, itu hearsay Rafiq. Ini bukan Harakah Daily yang bawa cerita tau. Ini bukan Keadilan Daily, ini bukan UMNO online, bukan level-level parti-parti punya surat khabar tak. Ini kita cerita ni Yahoo Finance. Satu lagi penipuan terbesar. Imam Mahdi bukan daripada Kerala tu. Betul. Imam tak tahu Mahdi pula kalau Kerala tu dekat Arab Saudi, dekat Madinah ke apa, tak tahu pula kan. Dia bukan Melayu yang menjadi Perdana Menteri mengaku Melayu tu, bukan. Dan yang kedua, kalau dia saman Yahoo Finance akan terbongkar lagi banyak lagi harta-harta Ismail Raja ni. Mengikut pendedahan yang sekarang setakat ni Wan Ma Hussein dia orang kata setelah siasat Daim, melalui Daim ada 50 bank duit itu tersimpan di dalam 50 bank.
Ini benda detail yang cerita tau. Jadi Tun tak boleh. Ini bukan hearsay. Kena ambil tindakan Tun. Selasa depan ke? Selasa depan ke? Selasa depan ke? Dan itulah sebab Papa Gomo dah tak kenal Mahathir. Dia nak kenal dengan Datuk Seri Najib pula. Itu betul Abang Hussein. Cerita. Kenapa tiba-tiba kau pergi lompat nak cerita pasal Najib pula sekarang ni? Sedangkan kita ni, Wan Mak Hussein, aku ni semua, kawan UMNO ni, kami yang Datuk Seri Najib tu diberi tahanan rumah, kalau boleh bagi dia pengampunan penuh. Sebab kita macam mana pun, kita sayang dia. Tak kisahlah, to err is human. Maybe dia ada buat silap apa semua, tetapi jasa dia pun banyak. Betul tak betul? Tapi tiba-tiba ni hari kau tinggalkan Tun Mahathir sebab 40 bilion, dia pun tak boleh jawab, kau pun dah panik dah. Nak buat apa? Datuk Seri Najib dihukum sebab pukul 3 pagi digeledah rumah dia. Ingat tak? Ingat. Macam mana dia tak boleh tidur. Bulan puasa, Wan Mak Hussein. Zaman Malikul Zaman lah tu. Ya, Malikul Zaman. Aku ingat lagi ya. Sedih aku dengan kawan aku telefon Haji Faizal lah. Bro, aku sedih betul tengok apa yang jadi kat Najib lah. Masya Allah. Bulan puasa dia tak boleh tidur kan. Dia duduk dekat situ kan. Dia curi coklat. Ambil makan. Kan, ambil. Lepas tu tak ngaku. Itulah. Damn. Tiba-tiba Gomo nak sokong Datuk Seri Najib. Patutnya. Dia serang lah Mahathir tu dulu. Betul. Ngantuk lah. Dah ngantuk dah. Pukul 2 dah. Okay guys, tak ada apa-apa lagi. Kita hari ni stop sini dengan kemenangan. Dan hari ni sekarang kita nak pergi sambung dekat kita punya room Telegram. Sili kasih taruh. Okay? We see you there. Thank you Wan Mak Hussein. Thank you Jebat. Thank you Suhaimi. Thank you Kak Syah. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk Seri Salim. Hari ni hari happy. Sebab apa? Datuk Seri Salim, kebenaran sentiasa menang. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.